Apple sendiri terlepas bocorkan produk yang belum diumumkan dalam update software diorang sendiri. Video ni muncul dalam macOS 26.7 release candidate. Dan yang pertama jumpa setelah laporkan mestilah Mac Rumors. Lepas tu tersebar dekat X oleh pengguna yang jumpa kod yang sama. Video tu tunjuk seorang lelaki tengah pegang buku sambil bercakap dengan Siri. Dan ada voice yang cakap, "With visual intelligence, your world becomes savable. See something you like? Just ask me to save it for later." AirPods ni ada kamera terbina dalam stem dia. Dan fungsi kamera tu bukan untuk ambil gambar atau video biasa. Ia sambung terus dengan ciri Siri yang dipanggil Visual Intelligence. Supaya Siri boleh nampak apa yang dekat depan pemakai dan jawab soalan pasal benda tu terus. Tapi bukan tu je yang leak. Ada lagi. Dalam kod yang sama ada beberapa referensi pada iPhone generasi akan datang. Antaranya ada iPhone 80 Pro dan juga iPhone 80 Pro Max yang dijangka akan dilancarkan September ni. Tapi yang lagi menarik, ada juga referensi kepada iPhone Ultra. Memang ada full phone daripada Apple ke tahun ni? Lepas tu ada juga iPhone Air yang dikatakan akan datang pada musim bunga tahun 2027. Dan kalau korang ingat Apple dah habis dengan MacBook, mestilah belum lagi. Dalam kod tu juga ada referensi kepada MacBook Pro dan juga chip M6. Apple dipercayai sedang bangunkan model MacBook Pro yang lebih high-end dengan skrin OLED. Untuk iPad pula, ada referensi kepada iPad mini generasi yang seterusnya yang dikabarkan akan gunakan chip A19 Pro dengan skrin OLED. Tapi bahagian paling pelik sebenarnya dekat kategori Smart Home. Apple nampaknya sedang bangunkan Smart Home Hub yang baru dan juga ada referensi kepada HomePod mini generasi yang baru. Dan dalam kod tu ada satu device yang dipercayai merupakan robot atas meja. Ya, robot. Apple Robot. Jadi secara keseluruhan, daripada satu file software ni saja, kita dah boleh nampak banyak produk yang berpotensi berada dalam pipeline Apple. Cuma kena ingat semua ni masih berdasarkan reference dalam kod dan laporan daripada semua lain. Bukannya Apple dah confirmkan produk ni secara rasmi. Tapi kalau betul semua ni memang tengah dibangunkan, Apple nampaknya ada banyak benda yang diorang nak keluarkan dalam beberapa tahun akan datang. Korang paling excited dengan yang mana satu? AirPods dengan kamera, iPhone Ultra, MacBook OLED ataupun robot Apple? Cuba komen kat bawah.